hari ni saya jumpa tempat makan best tengah hari dekat Terengganu. Serius, banyak sangat lauk pauk dia. Hari ni saya bawa sekali kawan-kawan saya. Korang kena tengok video ni sampai habis, sebab dekat hujung video ada sesuatu yang brutal. Sebelum tu korang tolong like dulu video ni dan komen je apa-apa, titik pun boleh. Tempat ni area Bukit Kecil, Kuala Terengganu. Nama dia Pioganu. Sini ada masakan ala-ala tradisional kampung macam tu. Tempat dia pun cantik sangat, luas, lepas tu selesa sangat tempat nak makan. Dekat Pioganu ni juga ada sekurang-kurangnya 50 hingga 60 jenis lauk dekat sini, dan semuanya berasaskan makanan tradisional dan menu-menu kampung. Dekat luar pula ada 3 gerai macam ni. Untuk gerai pertama ada ABC, ABJ, cendol sejuk-sejuk memang sedap. And lepas tu pula gerai kedua ada aneka sup, ada sup tulang, singgang tulang, and yang paling rare saya nak rasa sup kambing dekat sini. Wah, tak sabarnya. Lepas tu gerai ketiga ada bakar station. Nah, siap ada kambing golek lagi weh. Presentation ni memang cantik, ala-ala hotel macam tu. Lepas tu dekat sini pun ada juga ikan bakar, boleh pilih sendiri. Lepas tu dekat sini siap ada bubur kacang percuma lagi. Korang boleh makan sebagai manisan mulut. Disebabkan saya dah puasa tadi 2 jam, sekarang ni kita dah boleh berbuka. And saya juga ada ajak 2 kawan saya untuk tengok cara saya makan semua ni. First kali kita nak rasa kari kepala ikan. Serius, memang besar sangat saiz dia. And paling saya terkejut, dia punya isi dia lembut and fresh sangat. Putih melepak weh dia punya isi ni. Walaupun nama menu ni kepala, tapi banyak isi betul. Untuk mata ni memang favourite saya, lembik-lembik berlemak je. Kuah kari dia ni memang pekat melikat, makan dengan nasi memang sedap. By the way, nasi dia ni dipakai beras wangi, memang wangi betul. Nasib baiklah saya bawa seorang kawan saya ni untuk lap mulut saya. Next, seterusnya kita nak rasa ikan patin masak tempoyak. Makan lemak perut dia ni memang berlemoy guys mulut. Rasa tempoyak dia dengan kuah memang balance, lemak-lemak and pedas sikit rasa dia. Next juga kita nak rasa ayam percik dekat sini. Dia punya kuah percik tu memang rasa ala-ala orang lama buat. Terusnya juga kita ada ambil udang masak merah. Nah, besar-besar saiz dia. Kalau udang tu biru, nama dia udang masak biru. Next pula saya nak try gulai kuning tenggiri. Nah, yang ni memang betul-betul lauk kampung guys. Yang paling best korang kena rasa dia punya sambal ikan. Yang ni saya lupa dah sambal apa, tapi sambal ikan ni memang signature dekat Terengganu. Seterusnya pula saya nak rasa kambing golek. Yang ni dia potong memang tebal-tebal. Sos black pepper dia memang pekat. Lepas tu siap dengan mashed potato and sayur lagi. Next, untuk nasi kedua ni saya nak rasa dengan sup kambing. Nah, dia punya colour sup tu pun dah memang nampak sedap. And bahagian daging ni penuh dengan lemak. Nikmat sangat bila masuk mulut. Seterusnya dekat tangan saya ni ada daging singgang. Rasa singgang ni tak sama macam sup tau. Untuk daging dia pula memang lembut. Saya gigit macam tu je pun dah terlerai. Belum lagi saya cubit guys. Korang bayang sendiri tekstur daging macam tu masuk mulut. Next, seterusnya kita nak rasa bahagian bakar-bakar. Yang ni saya ambil juga sotong dia. Memang obesity betul dia punya sotong ni. Tapi saya suka sebab rasa dia lembut and repah dia sedap. Kemudian saya juga ada ambil ikan pari. Saya sederhana saja sebab tengah diet. Nah, yang paling special dekat sini nak ada lokang bakar. Nah, besar-besar